Ayam masak hitam nasi kandar. Korang kena cuba ni. Mai Cik Abang sikit ni memanglah lauk kegemaran Cik. Makan pun suka, masak pun suka. Macam biasa kita mula-mula blendkan semua bahan-bahan tu. Lepas tu ayam tu Cik guna bahagian chicken leg saja. Cik cabut kulit dia, lepas tu kita goreng lah sampai tak adalah garing sangat, goreng apa orang cakap ambai-ambai. Lepas tu kita buang sikit minyak, lepas tu kita tumis lah dalam 4 sekawan, chili paste lah, apa semua tu. Lepas tu kita masukkan balik orang blend tadi, tumis sampai pecah minyak lagi. Kemudian kita masukkan dia punya kicap. Cik guna 2 jenis kicap. Masukkan sikit air, garam, madu. Jangan lupa madu ni penting. Masukkan balik si ayam tu. Lepas tu kita rebus dia dalam 20 minit. Pada pekat sikit lagu tu, kita masukkan santan. Masukkan cabai hijau, patah-patahkan dia sikit lagu tu. Masukkan daun ketumbak. Lepas tu dah siap. Boleh tabang sikit bawang goreng. Boleh hidangkan nasi. Jemput makan semua.